Untuk trip ni kita akan naik Gunung Suku single, bukan Transjigik. Ketinggian 1793. Jarak pendakian kita tak panjang, dalam 2.5 km plus. Tapi EG dalam 1000. So pendakian dia agak pacak dan memang pacak. Itu je kita punya moto hari ni. Pacak dan pacak. 95% memang pacak. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita boleh mulakan perjalanan kita hari ni. Siapa nak duduk depan, silakan. Okay, Gunung Suku, jom. Ke Gunung Suku. Pasal di depan dengan guide. Okay. Biasa bawa mana? Guide mana? Sini. Oh, sini je lah. Korbu tak lagi? Korbu gayung? Boleh. Oh, sekali lah. Malam saya baru naik sini. Oh, ya. Start jigging. Saya buat start jigging. Oh. Saya jumpa last man saya Roger abang. Ya. Abang, nama abang apa? Padi. Okay, Roger. Jam 9 pagi tadi kita orang bergerak. Dan memang terus pacak. Lu mana? Ya. Saya Putrajaya. Putrajaya. Ya. Dia mana? Rauk. Rauk. Oh, jauh juga. Tapi saya orang Perak. Okey, brother. Orang Lenggong. Senang terjumpa. Abang ni dah. Ini selamat. Sikit lah. Tak apa. Ini selamat je. Tak apa, pelan-pelan. Okey, tanya. Okey. Pengalaman. Yes. Boleh tahan. Suku kalau tak kena raya, lama tu kan. Memang pacak terus. Dah 25 minit daripada starting point tadi. Memang non-stop pacak. Pak Sari dengan Yasir di belakang. Oh, ada seorang lagi. Padulah puan. Yang geng remaja tadi dah sampai atas kot. Laju tolong. 935. Ini CP1 ke? Tak ada. Sini ada CP berapa? Kau tak ada? Straight forward je. Nah, ni pun dekat water point. Oh, kat water point dah. Okey. Tak boleh. Dah 35 minit lebih kurang. Non stop Jalan. Kita bagi geng remaja dulu. Pelan-pelan. Jangan. Okey. Nanti potong balik. Orang laju ni. Untung orang padu ni. Dia sampai dia rehat, tu dia cabut. Macam saya ni. Belasan bang. Putar angin. Kita orang tak boleh rehat tapi slow. Dia 10:06 minit pagi. Dah 1 jam 6 minit kurang lebih. Kita orang bergerak dari starting point non-stop. Hanya berhenti sekejap ambil nafas je. Inilah base Pak Saleh naik gunung Dah pewai. Hanya sekadar melangkah setakat termampu je. Allahu Akbar.
Jam 10.13 pagi. Memasuki kawasan Mosi. Subhanallah. Di depan nanti mungkin lebih cantik kot. Ini baru intro dia. Jam 10.20 pagi. Sampai kawasan Mosi yang cantik. Ini ada hamparan kapet Mosi. Di sini ke puncak dia. Takkan kot. Lepas je kak, boleh? Ya, kira saya di grup sini lah. Oh, di grup sini lah. Sebab tapi bacaan bagi bang. Boleh kak, long-long. Jom. Oh, memang kuat bergambar. Okay, kalau nak cuba kan. Kalau nak main, kalau macam ni lah, kalau nak macam keadaan muka bumi macam ni, sebelah ni Gunung Cabang, ada pasal nak Cabang naik ke mana? Pos Lim. Bawah sikit. Naik kat situ. Ada satu yang air terjun cilik. Kat bawah lagi. Bawah lagi. Bawah tu. Kejap balik ke mari. Cantik atas sana. Tapi tak ada gear nak naik. 10.51. Kita orang rehat lama ni. 25 minit Siapa punya? di sini. Ikan. Ketak kan? Jalan kan? Tak apa, sila dulu. Tak apalah kita. Okey, jemput pakcik. Dah. Saya dah sakit lutut. Saya ada gaut. Oh, jangan. Tak nak. Allahu Akbar. Dia dah rehat 25 minit ni dia macam apa? Muscle lutut dia macam cramp sikit. Dia nak kena warm up panas sikit baru okey. Betul tu. Allah. Ui, jauh juga nak menukar ni. Kita lucu kali tu kan. Pakcik seorang lah trik kali ni Haji. So Noah tu ramai kan? Nuang tu berempat. Ya. Lima, berempat. Yang Lima. ada seorang akak tak dapat naik tak? Ya. Yang GPS tu pakcik ada? Ada GPS. Ya. Ada GPS dia? Ada kan dengan Skype Ada, nama? saya ada. Wah, pacak turun. Ikut cara orang lap. Pak ayah aja. Allahu Akbar. Nah, baik sambung. Tak nak aku. Kau dah bubuh lama dah nak lagi ke aku. Mati aku. Licin. Oh, licin baik. Dia tahan pacak turun ni. Banyak aku. Jam 11.06 sampai ke water point. Nak naik ke atas sana, subhanallah. Oh, jujur malu lah. Ewa, harum. Baik licin. Batu gelongsor. Cepat. Laju. Lajunya kak, tanah tu lembut macam tilam. 11.36 pagi. Subhanallah, sampai ke trek Mosi cantik. Dah 3 jam 13 minit lah daripada starting point tadi. Masih lagi belum sampai. Allahu Akbar.
Adakah sudah sampai? Adakah ini puncaknya? Jam 12.15 tengah hari. Dah sampai ke trek yang landai. Dah sampai ke? Alhamdulillah. Boleh lepak ya? Ni nak ke tandas. Ya, sila-sila. Alhamdulillah. Jam 12.15 tengah hari. Akhirnya. Subhanallah. Fuh. Allah Akbar. Tak tipu? Puncak tipu, Masya Allah. Tipu lah. So, Pak Saleh dah 10 minit lagi. dah kena scam Sampai. Puncak tipu. Puncak tu. Ini 10 minit. Ingatkan dah sampai. Yang situ kah? Yang sana Okey. Sekarang kalau rehat lama sangat sekarang, ada krem lagi kaki ni. Ini yang macam terowong tu. Oh ya. Sila. Oh, ini kan terowong tu. Terowong menora. Allahu Akbar. Jam 12.28 masih lagi di trek Mosi. InsyaAllah masih semakin mendekat dengan puncak lah. Cuma tak pasti lagi berapa lama. Sekarang jam 12.28. View subhanallah cantik. Mosi. Macam dah dekat. Okey. Pak Saleh dengan Yasir, teman daripada Dengkil. Jam 12.30 tengah hari. Alhamdulillah. Terima kasihlah guide bawa Pak Saleh ke sini. 3 jam kau buat. 3 jam. 3 jam setengah. Tahniah, Gigi. Juga. Apa yang risau? Okey. Ada yang nampak? So kita turun berapa lama? Normal kalau boleh jalan 3 jam. 3 jam, Masya Allah. Tapi menurun je. Itulah itu ya. Menurun je. Itu yang mental lutut lah. Dia mental turun ke lutut. Okey, jam 2.21 petang kita orang dah habis kat puncak ni. Contoh kalau start 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6 insya-Allah. 6 sampai bawah insya-Allah. So setakat ini saja untuk perkongsian kali ini. Jumpa lagi untuk trip yang akan datang insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gunung Pulut.